What's up guys, review dulu sini. Video ni sebenarnya eksklusif sikit sebab dia special. Dia tak macam video lain. Dia tidaklah review tentang gadget atau phone terbaru, tetapi telefon lama yang sangat berbalik untuk korang dapatkan di tahun 2025, iaitu iPhone 13 di tahun 2025. Korang semua tahu kan, yang iPhone 13 dah turun harga kau-kau, boleh dapatkan di bawah harga RM2,000. Aku dapatkan harga iPhone 13 ni dengan harga RM1,700 saja. So berbalik tak kita guna iPhone 13 di tahun 2025 ni? Let's go. Kita jangan lupa subscribe dulu, like dan share pada kawan. Let's go. So macam biasa, kalau korang dapatkan iPhone 13 di tahun 2025 ni, sama je macam yang tahun-tahun sebelum ni, dia masih tidak menawarkan pengecasan dalam kotak. Dia hanya bagi kabel, SIM ejector tool, ada manual sikit, stiker pun tak ada rasanya. Stiker pun tak ada. Ada dalam ni, sekejap aku tengok, lupa dah, ada tak stiker? Stiker pun tak ada. So hanya dapat SIM ejector tool, kabel dan juga phone tu sendiri. So memang Apple lah, Apple sangat Apple. First, kita tak cakap banyak, kita tengok prestasi dulu. Dengan dipegarkan dengan A15 chip daripada Apple ni dan RAM 4GB sahaja, mencukupi untuk iPhone 13 ni. Sebab iPhone 13 ni dia dikuasakan dengan iOS tau, iOS 18.4. Masa aku beli tu 18.3, aku dapat update iOS 18.4. So update yang terbaru, jadi memang tak ada lag langsung lah. Memang bagi aku 4GB RAM ni Apple manage untuk maintain dia punya performance, dia punya multitasking. Cuma tidak boleh banyak sangat multitasking. Kalau banyak sangat benda kita buka, dia akan reload app sebab dia 4GB RAM saja. Dan aku dapatkan adalah warna midnight black. So warna hitam dia nak ke biru-biruan sikit. Sebenarnya memang cantik iPhone 13 ni sebab dia macam glass back belakang macam itu. Kalau yang Pro, dia adalah matte ataupun metal logam di belakang dia. Jadi untuk design bagi aku sangat-sangatlah lawa. Orang nampak macam iPhone 14, tak ada beza pun sebenarnya. Dia masih ada genetik iPhone sebelum ni. iPhone 13 juga dibekalkan dengan dua stereo speaker dan speaker dia sangat sedap. Untuk 2025 ni sangat sedap lah banding dengan handphone Android yang korang kata flagship dan berbaloi untuk dibeli tu, tidak boleh lawan. Memang speaker dia sangat sedap dan ada bass, ada punchy, dan ada treble, ada cukup semua. Jadi bagi aku speaker dia sangat sedap untuk tengok movie dengan muzik, dan everything is very sedap guys. So kita nak cerita pasal kamera juga. Ramai orang macam skeptikal kan, iPhone ni okey ke kan, kamera dia iPhone 13 kan dia tertinggal. Dan ada gak konspirasi mengatakan iPhone bila dia pergi update kepada phone lama, dia jadi gambar tak lawa. Aku tak pernah alami benda tu, tapi mungkin benar, mungkin tidak benar. So mari kita tengok contoh-contoh sampel video dan kamera yang diambil menggunakan iPhone 13. Let's go. Korang nilai kan. Dan bandingkanlah dengan bandingkan dengan Samsung S23 ke S24 ke. Aku yakin korang akan terpesona dengan sampel kamera yang kau ambil di iPhone 13 ni. Let's go. Dan kita nak cerita pasal gaming pula. Untuk gaming bagi aku iPhone no isu. Chip Bionic A15 ni memang power. Orang kata tak cakap banyak, memang boleh run game. Cuma isu dia ada masalah panas sikit. Tapi tidaklah panas yang membahayakan. Cuma kepanasan tu masih boleh dikawal. Sebab tu aku dapatkan casing 2 lubang ni. Dengan casing 2 lubang ni guys, aku akan letak link dekat bawah ni kalau korang nak beli casing 2 lubang ada. So dengan casing lubang ni haba yang dihasilkan dapat keluar cepat. So dia takkan simpan di casing ni. Dan lagi satu yang kepelik iPhone 13 ni, bila charging dia agak panas dan dia akan stop charging bila phone kita panas. So bila aku tukar casing bulat-bulat ni, lubang-lubang ni yang ada mesh-mesh macam ni kan, so dia punya charging terus jadi laju, maintain dan tidak stop sebab overheat. So korang wajib dapatkan casing bulat-bulat lubang-lubang ni kalau korang user iPhone. Dan aku nak cerita pasal dia punya screen. Super Retina HDR OLED ni memang sangat lawa. Dia boleh boost up sampai 1200 nit. So korang rasa phone yang di tahun 2025 ni yang boleh boost sampai 1200 nit ni memang berbalik lah dengan harga 1800, 1900. Korang dapat Super Retina HDR OLED dengan Dolby Vision. Tengok Netflix sedap, tengok movie sedap, record video sedap, memang powerful. So kalau nak buat content creator,
memang kau wajib dapatkan phone ni. Sebab nak edit video, color accuracy dia sangat bagus. So bagi aku 2025 ni golden ages lah untuk orang yang baru nak masuk membeli iPhone 13. Untuk ciri tambah pula, of course dia ada IP68 water resistant. So korang boleh bawa menyelam, bawa berenang. Tapi tak recommend lah untuk korang buat untuk selam dan lain. Tapi kalau lah korang memang betul nak sangat keperluan untuk guna dalam air ke, balik naik motor, kena hujan ke, memang okey, tak ada masalah sebab ada IP68. So dia boleh celup ke dalam 1.5 meter macam tu, lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Tak boleh lah lama, tapi dia masih lagi water resistant. So very good lah iPhone 13 sebab ada IP68. So kita cerita pasal bateri pula. Bateri yang dibekalkan untuk iPhone 13 ni adalah 3240 dengan pengecasan PD 2.0 25 watt. Untuk pengecasan aku rasa tak ada isu lah. Untuk 25 watt tu boleh lah, dalam 1 jam lebih boleh penuh. Cuma bateri dia agak, orang kata, tidak setahan Android yang 5000 ke atas. Tetapi optimization iOS tu sangat penting menyebabkan bateri kita agak jimat. So untuk aku pakai untuk seharian memang cukup daripada pagi sampai ke petang. Nak sampai malam tu jarang-jarang dapat. Tapi kalau tak guna sangat, boleh dapatlah satu hari suntuk sampai pukul 8 malam baru cas balik. So untuk bateri tak impresif tapi boleh diterima. Kemudian kita sentuh pasal security pula. iPhone memang tak pernah wujud di dalam dunia ni, iPhone 13 ke, 16 ke, 17 ke, 20 ke, dia tak akan ada fingerprint untuk kita unlock kita punya phone. Dia hanya menggunakan Face ID. So Face ID dia bagi aku sangat-sangatlah hebat. Sebab Face ID dia boleh menggunakan dia dalam gelap gelita pun kita boleh unlock phone kita. Kita letak sini, dia dah unlock phone. So sangat-sangat convenient. Bagi aku dia sangat unlock. Kau tengok ni. So kita tengok terus dia unlock. So sangat pantas guys, dia unlock menggunakan Face ID. So bila kita dah banyak sangat puji kebaikan dia, kita cerita kelemahan dia sikit. Okey, aku cerita sikit lah. Sepanjang aku menggunakan iPhone 13 ni dalam masa beberapa minggu, hampir sebulan, pertama aku dapati bahawa iOS 18 ni ada bug sikit lah. Ada isu pada widget sikit. Lepas tu battery consumption pun sangat laju. So mungkin iOS ni ada problem sikit, mungkin dia akan atasi dengan update yang akan datang lah. Kemudian sebenarnya dia punya zoom memang tidak best lah. Dia kan aku dah pakai phone Android flagship kan, S8, Oppo S8, Samsung Galaxy Ultra dan sebagainya. Jadi bila dapat iPhone 13 ni, dia tak ada telefoto, dia punya zoom tu agak pecah sikit lah. Jadi itu jadi sedikit ralat lah. Tapi no problem sebab harga dia sangat murah. Dan seterusnya of course lah, cas agak slow sebab 25 watt saja. Kita dah biasa pakai Android yang laju kan. Tapi kita akan terkejut juga bila dapat iPhone yang cas agak perlahan. Tapi tidaklah slow sangat. Kalau korang cas sampai 80 tu tak perlu tunggu sejam dah penuh. Dia 80 hingga 100 tu agak lambat sikit. So overall everything is good lah. Selain yang aku cerita tadi, everything is okay. Lagi satu benda special yang aku nak highlight kat sini iPhone 13 ni, berbalik untuk korang dapatkan di tahun 25, iaitu ada wireless charging 15 watt. Walaupun 15 watt dia membantu. Kalau kereta korang ada feature 15 watt ataupun wireless charging, so boleh letak terus charging. So dengan harga RM1,700 dapat A15, dapat kamera yang lawa, video 4K, siap ada cinematic lagi. Kemudian kamera 12 megapixel yang sangat power, boleh shoot sampai 4K 60fps, selfie yang lawa. Kemudian apa lagi? Yes, satu lagi. Dapat iOS terbaru 18.4 ataupun mungkin akan dapat iOS yang seterusnya sehingga iOS 20 ataupun iOS 21 lah. Mungkin dalam 3 tahun lagi support. Jadi korang nak fikir apa lagi? So dapatkan iPhone 13 segera. Aku letak link kat bawah. Bagi memang berbala guys. So itu saja video pada kali ini. Jumpa pada video akan datang. Let's go guys. Bye bye.